Kak Maria, Kak Maria. Ya, siapa tu? Tengah jalan-jalan cari makan ke tu? Hello. Saya dah tak jalan-jalan cari makan. Saya dah kurus ni. Saya sekarang suka masak. Kalau awak ajak saya masak, insyaAllah saya suka sangat masak. Awak bagilah saya 20 menu, 200 menu. Saya akan masak bersama-sama dengan awak. Tapi kalau makan, saya makan sikit-sikit sekarang. Buat kenyang-kenyang, rasa kenyang, cukup lah. Kenapa awak tanya tu? Nak ikut lah. Saya Awak nak ikut. Okey, kalau awak nak ikut, jom nak ikut. Saya nak masak tau. Awak boleh ke tahan? Saya masak lama. Sebab saya ada banyak menu nak masak. Boleh? Boleh, boleh. Kalau boleh, jom. Okey. Kak Maria. Saya, Dr. Linda. Masya Allah, kita nak bermula masakan kita. Berpayung kita ya? Payung sikit panas ni kan? Ha-ha. Okey, Kak Maria, masak apa? Kita masak sihat. Kita makan apa? Kita makan sedap lah. Masya Allah, inilah rancangan kita. Masak sihat, Makan sedap. Bersama saya, Dr. Linda dan Saya Maria Teguh Sabri. saksikan kami. Ya. Terima kasih. Yang masak sihat yang pertama, Ya, adalah? kita nak makan sedap. Yes. Yang pertama adalah menunya daging masak hitam warisan. Sememangnya sambil-sambil. menu ni memang popular. Saya masuk minyak silakan. terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tu macam. Ya, Dia yes. mudah je. Daging kita rebus. Okey. Saya tunjuk Daging tu daging batang pinang lah paling elok kan. Pinang yang paling elok. Supaya tak ada dia banyak lembut. lemak dan lembut. Ya. Yang Dan ni kita dah akan rebus Siap-siap. sampailah dia lembut. Lembut dah siap dah. Air sedap dia kan? pakai tak air dia? Air rebusan kita pakai. Pakai ya? Itu Okey. cara dia. Kita buang Baik. dulu. Baik. Satu. So Lepas air rebusan itu, jangan dibuang tau. Jangan Simpan. dibuang, simpan. Lepas tu ini Yes. menu dia simple Sila je. doktor sebelah sana, saya bantu doktor sini. Senang. Daging. So daging, doktor nak apa minyak. sekarang ni? Kita cili dulu. Chili. Doktor nak chilikan semua penonton-penonton ni. Cilinya. Dapurnya kita testing dulu ya. Selalu kalau mak-mak cakap kita chilikan dulu, Chili takut dulu, saya. takut kan? Trauma saya. Okey, berapa banyak ni doktor masak untuk berapa orang makan ni? Yang ini adalah untuk 2 kilo. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Jangan main 2 api kilo. dengan saya. Okay. Sebab bila dia kuat sangat, nanti dia terlalu hitam Kak Maria. Ya betul. Tak apa. Nama pun daging masak hitam doktor. Kena hitam lah sikit kan? Okey, dia kacau-kacau sampai kita berasap dah terasa dah cili kat tekak. Ya, doktor, apa kata doktor yang baling-baling capak-capak? Saya bantu doktor kacau. Tolong ya. Baik. Sebab Nampak tak? Bau tak? Oh. Kalau tak bau ni bukan daging hitam. Letak air. Air apa tadi? Rebusan. Air rebusan daging. Ni baru real. Ni model punya ni. Nak pedas ke nak tak pedas? Kalau awak Doktor kalau nak cilikan saya, pedaskan saya. Saya bubur dah. lagi. Cukup doktor, jangan banyak doktor. Nanti ketandas. Takut kita pergi ke toilet lah. Ya betul. Air daging nak masuk lagi tak? Okay, sekarang kita masak air rebusan dia Kak. Kak Maria kita masak air rebusan Habiskan je lah air daging tu. ya. Habiskan je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masak bagi dia cili-cili dia ya. sedap sikit yang. Masak. Biarkan dulu. Biarkan dia masak cili ni. Kita rebuskan dia lama. Okey. Sebenarnya sedap dah ni kalau macam ni dah. Api okey kan? Api okey. Sekarang mudah je Kak Maria. Kita masukkan ini. Apa tu? Saya suka guna gula natural. Gula natural. Betul. Apa ni Kak Gula Maria? Melaka. Gula Melaka. Ya betul. Bismillah. Okey, sebenarnya masukkan. Gula ni lah yang sihat Kak Maria. Betul, kita betul. nak cakap masak sihat. Sama. Makan sedap kita. Ya, betul. Guna gula yang sihat. Sehat saja. Ya, kita pilih yang bahan-bahan yang sehat saja doktor. Je ni. Ya betul. Okay, doktor ni memang yang selalu masak ke menu ni? Selalu. Ni favourite masakan dekat rumah. kat rumah satu. Encik suami dengan anak suka? Tu tim Sky Hill pun suka sangat. Tim Asyik Sky lah semua aku Hill. buat. Ya ke? Dia orang makan tak pernah ajak saya makan. Belum lagi rasa? Belum lagi. Selalu saya tengok tim makan bila Dr. Linda masak, tak ada pun jemput saya Belum makan lagi sekali. Kan? Kita Belum rasa lagi. Lepas ni ya. Okey, baik. Nasib Sekarang baik hari ni saya ada. Pedas. Kicap pedas ya? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Pandai-pandai lah. Agak-agak lah. Kan. Kita kan masak agak-agak. Hitam dia elok lah dah. Ini kicap apa pula? Tadi kicap pedas Kicap ni? pedas ni manis. Kicap manis. Ya. Pun agak-agak. Agak-agak Kita je, masak ni 5. dalam 2 kilo. So kita Jadi, agak-agak lah dalam 4 capak je sudu lah. besar, 5 sudu besar agak-agak je. Selesai. Yes. Lepas tu saya suka letaklah garam dia siap-siap. Ya. Sikit-sikit je. Ingat ya, tadi kicap pedas. Lepas tu kicap manis. Lepas tu kita masukkan garam siap-siap. Ya. Kuat sikit api. Sekarang kita masuk daging dia. Mudah je Kak Maria. Ya Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim kita masukkan humbankan dia, humbankan dia. Sekarang Kak Maria gaul lawa sayang. Allah, dah bau ya? Ada bau dah. Okey, kita campak-campaklah seasoning sikit. Yang penting. Kain dah sampai. Wah. Hebat awak laju ya. Ya.
Cepat ya. Bau dah kan Kak Maria kan? Dah bau dah. Ya. Cuma Campak je lah Kak Maria. kadang-kadang ini yang saya nak bagi tahu ni, Bila? senduk ni tak boleh ke bagi senduk besar sikit? Comelnya senduk ni saya rasa saya gaul lagi 3 kali. Kak Maria. Lagi 3 ke tak apa Diorang boleh? ni eloklah bagi yang sudik yang besar sikit kan. Ya. Dia ada cerita dia. Apa cerita dia? Saya suka senduk ni. Tapi kalau masak memang panas lah. Oh, ya ke? Favorite Dr. Linda ke? Kita campak sikit lagi bagi dia gelap sikit ya. Campak. Kicap pedas ke kicap manis ni? Suka hatilah Kak Maria. Dia okey je. Ui, kecoh dekat belakang tu ya. Nanti kita tengok Macam ada permainan bola sepak kita ya. tengok dia buat Sky apa. Klinik lawan Kita dengan tengok dia buat apa. siapa tu? Dengan Media Prima ya? Aku rasalah tu. Okey, Kak Maria kacang-kacang. Ya, saya. Kalau selalunya kita rasalah time ni. Tak boleh doktor. Tak boleh lah. Berdosa, batal. Tak apalah dak. Inilah dia masakan yang ramai orang yang happy dan suka Ya, dengan betul. masakan Masak yang hitam. mudah. Sekejap je kan? Ya, daging masak hitam bukan susah, senang. Sebenarnya. Rajin tak rajin je nak buat masak kan. Saya favourite. Ni dia punya kerah lagi lah Kak Maria. Ya, belum. Kan, Dia belum lagi gula tadi. tu. Okey, akak Tapi ada tak apa, dia akan campurkan cair. Sebenarnya kalau tengok Kak Maria masak ni, ya. dia bukan ikut pandai tak pandai. Betul. Sebenarnya mau tak mau je Kak Maria. Ya, kan? betul. Tepuk dada tak selera. Rajin tak rajin? Satu. Kedua, kita kena cuba je. Pada saya, kalau kita kata tak pandai masak tapi kita lupa nak cuba. Sayang tau. Ya, Rugi betul. Kan, kat rumah, anak-anak. Dia cium. dah bersin. Ini menjadi masak dia. Dia kena betul. bersin. Sebab apa? Dia punya pedas tu masuk ke hidung. Doktor pun sama ke? Termasuk saya. Orang yang tak kena kat kuali pun. Ni bau bersin, ni bau cantik. Alhamdulillah. Nampak gayanya. Tak ada bawang, tak ada bawang putih. Tak payah tak perlu senangnya. Simple ni. Senang sangat ni. Sedap sangat ni dah. Cuma pakai cili gula Melaka, gula Melaka, dua bahan utama ni iaitu kicap dan pedas dengan kicap manis. Halas, siap. Dan garam sikit. Itu saja. Halas dah siap. Dah siap dah Patutlah orang-orang Sky Klinik ni makan berpinggan-pinggan nasi. Yang ini Kak Maria kalau saya masak tak cukup 2 kilo. Tak cukup 3 kilo. Tak tahu dah berapa masak. Ya Allah, memang sedaplah, terbaiklah ni doktor. Okey Kak Dan Maria. yang ini adalah masak sihat. Lepas tu kita makan pula sedap. Best, terbaiklah doktor. Siap, menu kita dah siap. Menu kita yang pertama dah pun siap, iaitu daging masak hitam. Okey, dah siap. Nampak siap. ni. Menu kita yang pertama. Simple. Yang penting masak sihat, makan sedap. Kejap lagi kita makan sedap. Ya, baik. Kita akan makan sedap. Ya. Lepas tu kita masak sedap. Baik. Ni saya nak minta nasi lebih sikit lagi ni, boleh lah ya? Boleh rasanya. Saya rasa dalam banyak-banyak hari ni saya berselera betul. Kalau habis kot apron kita wak. Tak apalah wak. Kita Nama namanya pun masak nak wak. masak. Ya, kita kan orang utara suka masak. Orang utara kan pandai masak. Okey lah ni. Okey, halas. Menu pertama dan. Okey. Dan. Cukup. Doktor, ini menu daging masak hitam kita ni. Ya. Kenapa doktor kata yang ini menu sihat? Okey Kak Maria, sebenarnya daging ni yang pemilihan kita ialah jenis daging batang pinang. Apa pun tak batang pinang pun sebenarnya dia lah protein lah. Protein sentiasa diperlukan untuk wanita yang berusia macam kita. Ya, saya muda lagi. Macam muda kita ni. Ya. Kita muda lagi kan. Kita muda lagi. Saya 25 ya. tahun ni. Ayatnya wanita yang berusia macam kita sejujurnya perlu makan lebih protein. Yes. Okay. Ini yang pertama. Ya. Disebabkan dia adalah protein yang baik. Ya. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, dia ialah datang dalam bentuk kita panggil lada-lada, herba-herba macam ni. Dia campurkan dengan daging, sihat untuk kita makan dan kita tak menggunakan gula putih Kak Maria. Yang ketiga. Gula kita guna gula putih, siaplah kita tak sihat sebabnya gula putih tu memang akan bagi kita tua cepat. Dan tak sihat dengan terima kasih kencemaran doktor yang share tinggi tips lah. hari ni. Betul, kena. Jadi kita tak pakai gula putih kat sini. Ada gula putih tak ada kan? Tak ada lah. Tak ada. Semua tak gula nampak. sihat, gula Melaka, gula kabung dan sebagainya. Itulah dia kenapa saya kata menu ni menu sihat. Jom Kak Maria. Alhamdulillah. Menu yang sihat. Kak Maria. Ya, saya. Kita nak masak apa? Masak sihat. Nak makan apa? Makan sedap. Mestilah nak makan sedap bersama saya, Dr. Linda dan saya Maria Teguh Sabri. InsyaAllah. Okey, kita nak makan sihat apa ni? Menu kedua kita hari ni. Okey, cepat je Okey, cepat je. Fast one. Cepat. Nak buka puasa dah kan? Ya, betul. Okay, jom, fight it. Ya, ya. Barang-barang dia mudah je Kak Maria. Kita dah rebus potato. Okey, potato Sedap apa ni? Potato biasa ke potato rasa potato apa? Australian. Australia. Oh wow. Sedap dia mudah sebab kita
rebus dengan kulit-kulit sekali. Itulah saya baru nak tanya. Nampak kulit ni. Kulit dia yang kita Lepas tu rebus kita potong terus, 4. kita potong 4. Ni yang menu ingredient pertama. Okey. Korang nampak kan? Senang Yang kan? ni. Potato Australia tau. Okey. Lepas tu kita chop si Allahu Akbar, si bawang merah. Jangan bawang merah putih. Bawang yang kecil tau, tak Okey, sedap. besar. Dia kena bawang besar. Okey. Kita dadu-dadukan macam ni Kak Maria dia. Dadu-dadukan. Jadilah macam ni. Tara. Dah siap dah. Magic betul. Ini Dr. Linda dah siap potong awal-awal. Kita letak kat sini sayang. Ya, baik. Yang Okey, lepas tu? penting dia punya sos ni. Okey, jom. Okey, ni bekas Ni tau. yang penting Ui, kita bekas ni bowl besar boleh buat helmet besar saya. ni rasanya lah. Okey, yang penting Okey, yes. jom kita buat dulu. Mudah je, kita letak dulu. Ui, minyak sihat. Kita letak. Olive oil. Kak Maria letak satu sudu, setengah sudu sikit. Pandanglah, lihatlah pinggangku yang Dah memang ramping dan ramping dah. dadaku yang bidang. Apa tadi? Lupa pula nak nyanyi. Nak apa tadi? Nak minta garam Kak Maria. Garam. Baiklah. Saya tambah. Okey, garam pun garam sihat Yang ni Himalayan salt ya. Yes. Okey, banyak mana doktor? Kecoh kita ni. Ui, banyak dah. Sikit je. Okey, done. Okey, cukup. Okey, jom. Masuk Letak, sini. Masuk semua. Okey. Lepas Dan lepas minyak kelapa, saya nak tadi apa tu lemon yang dah diperah. Tolong siapkan. Mina, tolong bawa lemon yang diperah Mina. Mina kat belakang dah perah dah tadi dah. Mina, kenapa Mina letak belakang Mina? Okey, silakan. Mayonis. Okey. Kita Mayonis. campur. Banyak mana? Kita buat agak-agak je. Kita buat dia, kita campak-campak picitkan je. saja. Okey, Kak Maria campak. Ya, saya. Okey, kacau. Ini Baru sebenarnya saya selalu tanya kenapalah Dr. Linda suka guna yang kecil benar sudet yang geram kecil aku macam benarnya, ya. macam bentuk badan Dr. Linda ni. Favorite senduk katanya. Okey, tak apa, kita guna favorite senduk dia. Kacau. Macam tu, bismillah. Minyak zaitun. Okey. Lepas tu kita dah letak garam dan kita dah letak mayonnaise Kita letak capers Kak Maria. Okey, wow. Aduh, sedap. Ni sepatutnya dah dibukanya dia ketaklah sikit. Bismillah, kita letak. Letak dengan air sekali ya. Air sekali. Ni sedap ni. Capers ni bagus sebab dia fermented. One of the fermented. Terima kasih lemon dah diseperah tadi. Terima kasih. Inilah dia lemon perah si Minah ni. Letup. Letak. Bismillah. Confirm siapa makan ingat Minah. Air tangan Minah. Minah perah. Letak ini. Okey, kita letak bawang merah besar tadi. Yang dah diricik-ricik halus. Gadu-dadu. Sekarang kita campak Kak Maria. Ready ya? Okey, ready, go. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini dia. Cuba Kak Maria kacau. Kacaukan. Sedap Kak Maria. Okey. Tim Sky Hill. Saya bagi bajet RM5. Lain kali beli 2 tau. Senang kita buat macam ni Steam Sky Hill. Kena buat 2 lah. Ya, kiri kanan. Dia kalau buat salad selalu Mak Saleh. Sebab saya ni memang French. IC saya 02. IC 02 tu French. So, kita kena pakai 2 selalu. Kiri sebenarnya, kanan. bukan satu je. 2. Melayu je pakai. Nampak tak? Menyelerakan. Ya, menyelerakan. Itu sangat-sangat sedap. Simple. Ini je menu kita. Okey, nak tanya. Kenapa dia katakan menu ni sihat? Baik. Apa yang jatuh tayang? Tak ada. Potato ni dia mengenai GI yang rendah juga. Okey. Kecuali ada kecemasan darah tinggi, kita risaulah. Tapi untuk orang yang kita makan, potato ni sihat sebab dia menggantikan karbohidrat yang sihat. So kalau saya sukalah makan potato menggantikan nasi sebab dia agak sihat lah. Okey, jadi siap. Dan apa pula yang sihatnya sebab kita letak capers ni iaitu dia fermented. Kita panggil fermented punya hasil-hasil makanan lah. So sihat, dia memberi probiotik dan pada usus. Yang paling penting kita guna minyak zaitun. Olive oil ni kenapa pula? Dia tinggi antioksidan, bagus untuk jantung. Yes. So bayangkan sihat lah. Bayangkan wanita-wanita di luar sana yang nak maintain sihat. Marilah kita makan yang ni. Potato salad yang sihat for today. Yeay. Second menu kita siap. Tanya sama hati nak makan sihat ke tak? tak? Okey, baik. Okey. Sonok saya tadi bagi bubur lambuk. Sampai jam lah. Dengar alam. Roundabout kita orang ni. Kalau tak jam pasal Kak Maria ni jadi macam tu lah. Ya, ini tahun berapa ni buat bagi bubur lambuk ni? Diorang ni menerima agihan kita yang kali ketiga. Wow, hebat lah Sky Hill ni. Berapa Berapa banyak?
Hari ni kita sasarkan 1,200 pack Kak Maria. Wow, 1,200 pack. Makin naik lah. Buka puasa ni Tiap tahun? Ya, tiap tahun. Semoga dia orang buka puasa ni dapatlah sedikit pahala kita ya. Ya, saya punya ada tak portion saya? Ada dah simpan. Sebab kita sibuk masak ni Dah nanti kan simpan, saya dah tak simpan. rasa pula bumbu lambuk. Hangit. Hangit apa hangit? Okey, masuk minyak. Okey, ni kita nak masak apa? Cerita Menu dulu. ketiga, kita adalah kari ikan nyok-nyok. Kenapa ikan nyok-nyok? Kenapa bukan ikan kembang ke, ikan kembung ke, ikan buncit ke? Kenapa? Macam ni. Ha. Ikan nyok-nyok ni adalah kari sambil-sambil letak minyak Ya. campak je minyak semua. Ya, ya. Okey. Cerita tadi, Sampai kenapa ikan nyok-nyok? tu, dah kot. Okey. Ikan nyok-nyok ni kenapa kita kata one of the best untuk kari? Dia memang isi dia sedap. Oh, isi ikan nyok-nyok ni sedap. Ikan nyok-nyok. Ya, dan orang Penang pakai ikan nyok-nyok. Ikan orang Kedah suka ikan kembung. Ikan kembung kot gulai. Mereka panggil gulai ikan kembung. Actually, this is original Georgetown. Maksudnya mainland. Island. Sorry. I see. Tapi so now we speaking English, English kan? Okay, can. So this is ikan nyok-nyok, Ikan nyok-nyok. Okay, so different, ikan nyok-nyok and ikan kembung. Different. Best dia, flesh dia, isi dia putih dan sedap kalau masak kari. Something lah adik-beradik ikan bawal lah. Lebih kurang. Dan dia tak, isi dia pejal dan tak hancur kalau masak gulai. Ya, betul. panas, Cik. Dah panas nak masuk apa ni? Campak ni. Campak semua kah? Semua pilah. Semua. Okey, baik. Saya masuk semua. Masuk. Okey. Kacau, Cik. Sat, bagi saya. Saya suka kuih-kuih pakai tangan. Kita orang Kedah kata, kalau kita masak, kita guna tangan. Betul. Inilah suami anak-anak saya. Campak. Tunggu ini. Nampak ni. Ini daun kari. Tahu. Orang Kedah tak pakai campak. Tahu. Okey, kacau Kak Maria. Ya, nauzubillah. Sabar doktor. Sabar. So, ni kita dah tahu bawang putih bawang merah. Lepas tu daun kari. Daun kari dan bawang merah. Bawang merah. Ni yang sedap kan? Paling sedap. Untuk kari Dia kena banyak. Kena banyak tak apa? Kena banyak tak apa lebih. Tu yang buat sedap tu manis doktor. Manis. Aku tuang minyak lah. Ingatkan tadi tak tipu. Itulah tadi saya nak bubur. Doktor tahan saya pasal bergaduh dua orang ni saat ni. Doktor saya pun masak di rumah tau. Doktor ingat saya tak reti masak ke? Mati aku nak. Ada kan doktor tahan saya nak buang minyak. Saya tengok bahan-bahan pun saya tahu. Bawang banyak mana. Daun kari banyak mana. Lepas tu dia pergi tahan kita tak bagi bubur. Minyak banyak-banyak. Dengar tu. Apalah doktor ni. Doktor umur saya 25 tahun tapi saya masak dah dekat 55 tahun tau. Siapa lah itulah dia. Cuba buat calculation. Matematik. Ni buah apa pula ni? Halia. Oh, ni wajib buang angin. Kalau bagi wangi kari ikan kita buh banyak sikit tak apa. Betul. Halia ni sedap je kan. Ya, betul. Ni nak bagi tahu secret resepi ni. Apa dia tu? Halba, Cik. Halba campur. Tahu halba. Halba okey. Tahu pi bang. Dah tahu buang pula. Tak tahulah kau. Besarlah orang Tara. Depa suka tahu buang. Tahu. Dah tahu depa pi buang pula. Ni siap. Ui, sedapnya bau. Aduh. Ya Allah, ya baik kau. Jangan sabar-sabar. Cukup tak ni Kak Maria rasa? Yang tu cukup. Halia tak usah dah. Halia cukup. Halia cukup. Okey. Itu je bahan dia. Senang je. Okey, bagi dia tumis sampai wangi. Wangi sikit. Wangi dah macam saya. Wangi banyak dah Inilah dia beza kita masak utara tu. Okey Kak nak Maria. buat apa? Kita buat bendi. Kita panggil brandy. Brandy. P. Ramli dulu panggil brandy. Mau brandy kah? Kita tak mau bagi kita panggil layak, kita buh last sekali. Betul. Tomato sedap. Tomato kena bubur bagi ganti ayak asam. Kami Penang pakai saya lah. Saya pasal pakai. kepin. Pasal apa cakap tukang pula dah. Okey lah kita buh dia punya tomat cantik dah kot. Tomat cantik dah. Boleh. Kita panggil rempah dia lah. Ni rempah Penang mai ni. Rempah Penang mai apa? Penang mai ni. Buh ni bismillah. Tok buang nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, bagilah sedap kami punya gulai. Gulai ikan nyok-nyok. Ni rempah campur kan ni? Rempah campur siap dah. Alhamdulillah. Tak payah nak tumis lama sangat, Cik. Cantik Kak Maria. Memang saya cantik, saya tahu. Terima kasih doktor. Doktor baru tahu hari ni kah?
Doktor juga yang cantikkan saya. Penat Apa aku doktor hang ni? vitamin kalau hang tak cantik. Tak cantik sudah juga. Tak tahulah. Tak tahulah. Oi, doktor kuat sangat tu ketuk. Mandi kuah kari saya ni. Bismillah. So kita kacau-kacau lah dia. Kita kacau dia bagi dia ni. Okey, lepas ni Bepi kat dia. Bepi kat dia. Okey sikit ni cantik. Tutup, kasih bawa tutup periuk Sat. Tang mana tak tahu tutup periuk mai Sat. Bagi Suruh dia depa berjalan bagi, mai. depa bagi. Okey. Hak ni sebenarnya bila bubuh ikan ni kena buh lama sikit lah no. Betul. Kita buh api kuat sikit no. Nah. Saat ni Okey. api kuat kita campak si Ni doktor nak layak apa pula ni? Siap Asam dah gelugak, ni. Siap asam dah. gelugak. Asam nak buh lah asam. Asam Boleh gelugak? lah, no? Boleh lah, boleh. Boleh no. Boleh. Okey. Bak kata P. Ramli, hantam sajalah lah Sajalah, bu. Bu. Janji jadi kari gulai ikan nyot-nyot. Okey, campak asam guguk lagi nah. Okey, sedap. Sekarang kita buh ikan. Ni paling penting. Kita buh ikan, kita nak katuk. Sebab nak bagi dia masak nah. Okey, sekarang Boh, doktor buh ikan. saya buh ikan satu-satu nah. Bismillah. Buh satu dulu. Ni nak habat kata ikan nyuk-nyuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Besar-besar dia pun habis potong ni. Dia tak Allahu apalah, Akbar. kenyang sikit makan. Kenyang. Dia panas Siapa mau kepala sat-sat tak tahu? Siapa suka kepala boleh makan kepala Boleh banyak lah, no? ni. Oh, sorry. Tu dia. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Buh kepala, kita buh. Sebenarnya Kak Marian, kita masak hari ni cukup untuk semua tim Skahil untuk makan. Untuk buka puasa. InsyaAllah, ya. Kita kakak dah. Okey, bismillah Kak Marian pegang nah. Silakan. Kuat-kuat nah. Ya. Okey. Bismillah. Tu dia. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kena buah ayak sikit ni. Buah ayak. Bagi dia tu katuk, bagi dia merenih. buah ayak lagi. Buah ayak lagi, tolong. Bagi dia apa? Merenih. Merenih. Orang tahu kata merenih. Bukan merenyam tau, merenih. Duk dengar Merenih. Oh, tu dia lawa dah. Ni doktor. Tu dia. Pasal apa yang ini dipanggil gulai ni kata masak sihat ni? Okey, gulai ni pasal apa? Selalu kita masak sihat sebab gulai ni ialah rempah-rempah kari-kari dia semua tinggi antioksidan bagi semula. Rempah dia semua herba-herba kita panggil saat tepung campak ni. Halia, bermula daripada bawang, bermula daripada halia. Semua tu herba-herba yang sihat daripada kita makan makanan yang tak ada bergulai dan berempah-rempah ni. Ni lebih sihat nak? Tambah lagi dengan dia punya kita panggil ikan ni lagi lah. Ikan nyok-nyok Ikan nyok-nyok ni lagilah. Kita Tapi katuk kalau dulu tak ada ikan nyok-nyok, ikan lain pun boleh no? Boleh. Siapa pun boleh makan. Kadang-kadang ikan apa. tahulah, kadang-kadang pergi dekat ni, botol kiri, botol kanan, mereka kata Mereka susah buat nak apa? dapat nyok-nyok. Tunggu Mereka kah? kata ikan bawal Kita saya nak buah dapat. garam sikit dah. Buah garam. Buah garam sikit bagi dia lebih rasa sikit. InsyaAllah. Tak maulah masin sangat. Nanti apa-apa kita rasa lain lah dah. Okey. Boleh dah bubuh, nak bubuh lain-lain apa yang patut, ni tapi cuma katuk sayur dulu. jelas. Kita nak katuk dulu. Bagi katuk dia dulu. duduk diam. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia. Okey, bepi kat dia. Kita bepi duduk Sementara itu. Okey, Mai kah? Okey, Malkah kita nak buat apa lagi? Tak ada, habis dah menu kita. Ni menu yang last, Selesai. terakhir. Selesai, Tadi Kak kita dah Maya. masak daging, masak hitam. Hitam first. Kita dah masak salad potato. Bukan masak Itu goy, daripada goy. negara kita. Kita goy. Betul. Saya kan daripada France. Okey, saya memang makan tu. Potato salad. So kita dah habis semua. satu. Bubur lambuk pun kita dah bagi dah semua. siap dah. Siap dah sampai traffic jam daripada Denai Alam sampai ke Seberang Takir. Jam. Orang berhenti tengok. Apa Kak dia? Maria, semoga yang buka puasa tu mendapat keberkatan sikit sebanyak. Usaha Kak Maria masak ni daripada pagi Zat-Zat. Betul. Bayangkan semua tim Skahil keluar kerah tenaga, potong bawang, potong daging, panggil potong ke hiring apa kita tak tahulah. Mereka buat daripada pagi Kak Maria. Bagus. Tepukan Semoga gemuruh untuk Tim tim Skyhit Klinik. Dan kita tak lupa juga tadi adik-adik daripada Al-Bayan, Upah. Tafiz Al-Bayan. Kita bagi makan ni lah sekali. Satgi dia pun makan. Makan kan? Yang paling penting tadi Kak Maria ada featuring namanya Kak Liza Hanim. Tadi Wah, Sat-Sat main sahabat juga. saya dari Kelang. Dari Pai. Hidup orang Kelang. Sempat juga Kak Maria dia main dengan Masya anak dia. Masya. Main tengok-tengok bagi agihan pada adik-adik yang menolong kita daripada Tafiz Al-Bayan Sat-Sat. Okey. Itulah Kak Maria meriahnya kita hari ni. Alhamdulillah. Meriah sungguh. Pandai Kita tu. kekalkan benda ni lah setiap tahun lah kalau boleh. Kalau boleh InsyaAllah. dengan panjang umur, Panjang umur, dengan insyaAllah. rezeki Allah bagi banyak, InsyaAllah kita buat betulkan setiap hormon. tahun. Betulkan hormon Supaya insyaAllah. sihat, Supaya sihat. Okey, hidup ni memang kena sihat dengan menjalankan satu keadaan kita panggil hormon harmoni. Harmoni dah rasanya. Harmoni sangat sekarang ni. Terlebih harmoni. Harmoni, Pasal itulah kita masak sihat, makan sedap. Saat ni Tapi kita rasanya boleh tahu dah. Bubur ni tomato Blending dulu. dengan tomato. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tahu. Tahu piang. Datuk hampir buang pula. Tahu. Tahu, Ni tomato. Tomato wajib kena ada lah.
Dia bagi elemen-elemen masam-masam. Ya. Tomato pun antioksidan Kita juga. pun Oi, dah pandai masam. Maria tu sapi. Dah pandai dia dah pandai belajar kat sini dah. Bau sedapnya. Ya. Bau sampai Kuala Kedah. Tu Sampai dia. Lampung Hang Ni, sampai. ni nak tahu brandy. Nak tahu je brandy. Masuk. Tak mau dia layak sangat. Tak mau, start Nanti je. kita pun Bismillah. Ni, yang ni biar dia atas-atas je. Ni kalau nak pilih brandy ada petua tau. Okey, macam mana cik? Kena buat. kepok hak atas tu. Cuba contoh Macam ni. Ni hangat kat ni. Dah. Okey. Okey, hang macam Yang mana tunjuk? ni kepok atas. Kalau dia bunyi kerak tu, maksudnya dia Mudah elok lah lah tu. tu. Mudah lah tu. Jangan ambil brandy hak tua tau. Satgi tak sedap makan. Tua tak boleh cakap sebut. sini. Oh Sini ya. muda-muda Tapi saya je. sensitif sebab saya 25 tahun ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, Bagi okey. anda yang 50 ke atas tu. Rasa tua ni, tu kan tidak. Tak. Kita nak Tua tu cakap is just a number. number. Betul. Okey, kita Kak dah Maria. buat 3 menu tadi. Okey, kita repeat, kita bagi tahu sebab mana lah tahu Menu depa. pertama. Menu Tak ingat, pertama. tak ingat. Daging masak hitam. Daging orang Kedah panggil daging. Daging. Yang kedua kita masak salad potato Kan salad. kata bukan masak, kita Kita gue. Lepas tu kita buat pula masak pula gulai ikan nyot-nyot. Ya Allah. Tu dia belengah lah kita Lengah lah ni. Jangan lupa tau ikut Sky Hill Clinic di YouTube channel. Tengok semua masakan-masakan. Rancangan Masak masakan sihat, kita, makan sedap. Makan kena sedap lah no. Makan kena Masak sedap. sihat sungguh. Okeylah. Okay, thank you so much Kak Maria. Tara. Dah siap kita buka puasa. Saja. Yeay. Habis dah. Habis lah. Kita